Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Nur Ain binti Rahmi. Hari ini kami akan membentangkan tajuk etika penggunaan media sosial. Media sosial ialah platform atas talian seperti WhatsApp, TikTok, Instagram dan Facebook. Menurut statistik pada tahun 2024, sebanyak 83.1% rakyat Malaysia adalah pengguna media sosial yang aktif. Ia menunjukkan betapa pentingnya media sosial dalam kehidupan seharian kita. Namun, penggunaan media sosial secara meluas ini juga membawa pelbagai cabaran etika yang akan dihuraikan seterusnya bersama dengan wartawan kita, Aisyah Khadijah. Saya Aisyah Khadijah ingin berkongsi tentang isu dan kesan buruk penggunaan media sosial. Antara isu utama yang timbul ialah penyebaran berita palsu. Berita yang tidak sahih boleh menimbulkan panik dan membentuk persepsi yang salah faham dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, bully cyber di mana mangsa sering dihina atau diugut secara dalam talian hingga boleh menyebabkan tekanan emosi dan kemurungan. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang etika dan nilai murni dalam etika penggunaan media sosial yang akan disampaikan oleh Huda Khairina. Seterusnya, etika dan nilai murni yang perlu kita amalkan. Antaranya ialah menapis dan menyemak maklumat sebelum berkongsi, elakkan meninggalkan komen kesat atau menghina orang lain. Seterusnya, gunakan masa dengan bijak. Jangan terlalu leka di media sosial hingga mengabaikan tanggungjawab sebenar. Tanggungjawab pula, kita kena jaga apa yang kita kongsikan kepada orang lain dan tidak memposting benda-benda yang negatif. Kesederhanaan ialah tunjukkan kepada audiens tentang benda-benda yang positif. Saya Hidayatul dan saya akan berkongsikan cadangan dalam menangani isu masalah penggunaan media sosial. Cadangan pertama ialah sebarkan kandungan positif. Media sosial ini boleh dijadikan sebagai salah satu platform untuk kita menyebarkan kandungan-kandungan yang positif. Contohnya, antara yang kita boleh sebarkan adalah tips belajar secara berkesan ataupun berkongsi kata-kata motivasi, dan juga kita dapat berkongsi info berkaitan masalah kesihatan mental dan juga dalam akademik. Dan yang terakhir sekali, kita akan pergi kepada Alia Syuhada. Sebagai kesimpulan, media sosial memberi banyak faedah jika digunakan secara betul. Namun, tanpa etika, ia boleh membawa kesan negatif seperti bully cyber, berita palsu dan ketagihan. Oleh itu, setiap pengguna perlu memainkan peranan untuk cipta ekosistem media sosial yang selamat, positif dan harmoni. Berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh wartawan-wartawan sebentar tadi, penggunaan media sosial ini boleh jadi negatif dan positif. Kesan daripada perbuatan yang tidak bermoral oleh sesetengah pihak boleh menyebabkan kekacauan emosi dan mental pengguna media sosial yang lain. Ingat, anda seharusnya menjadi pengguna yang bijak. Pesanan khidmat masyarakat daripada kami, tidak pasti, jangan kongsi. Sekian dari saya, wartawan Nur Ain binti Ramli. Assalamualaikum.